Oh, yes. Halo geng, bertemu baru kita lemah itu. Baka biasa. Aku tu buat kolam buat kolam buat kebun lah. Jadi kebun personal lah. Selalu orang nanya aku, ulih ke join, ulih ke ngau sama nginti sori yau laban tu kolam personal. Jadi ada ulih lah orang luar masuk. Jadi tu tempat aku ngetes-ngetes umpan, ngetes-ngetes tali, ngetes-ngetes serot, berkenyak ke. Kira aku bersyukur lah aku tu ulih tamak gitu. Jadi orang bukai ataupun orang luar sikit ada ulih. Aku minta maaf dengan kita. Sorry yau. Sorry mai-mai. Ti tu ulih ni buah kita lama dah kawan aku, bala kawan-kawan aku dah masuk itu. Okey, jadi berkelama itu aku ngaca baru ngarap bisik manis-manis. Lawan kali itu aku ngetes umpan umpan stalit popper 4 gram aku besi dua jenis umpan popper stalit lah sama, cuma color aja nak sama. Okey, apa-apa lagi aku update. Okey, aku kena popper warna tu warna belang-belang celum kuning tu, bukan rimau dia tu. Stalit 4 gram. Okey, jom kita cuba. Ngarap bisik dekat nyama umpan tu lah. Umpan tu sesuai untuk ultralight lah. Rot-rot tu mi tali halus-halus rindu kena tu. Strike geng. Tu ikut. Strike pertama kita kena popper popper stalit. Okey, kita release dah tu. Strike pertama kita okay, kita release Okey, kita cuba baru.
Ikan bulan lah. Ikan bulan. Bulan, geng. Aish. Lama diri bulan tu. Ikan bulan. Sekejap lah. Ambil saya kena nyalok. Kena buka. Ambil guntian. Ambil guntian dulu. Okay. Ciao. Thank you for the fight. Okay, sekali tu aku cuba kena SP ya. Pemerat jinghead tu 2 gram. 2 gram. Kita kena SP China. Bahala. Ya, berbalai baru lumpur tu baru tu berbalai. Jadi saya cuba ni kau belah tu lah. Lalu strike ya. Oh, betul tadi baru tadi. Nama tu tadi bulan ke? Pam terus ngau. Ikan sedap tu. Ikan sedap. Ikan sedap tu. Tu kita ambil lah. Saiz tu. Walaupun ikan tu nak entu besar, tapi tu aku akan ambil ikan tu. Walaupun ikan tu manis isi ya. Kita akan nemu ikan apa? Tu ya. On SP. Dengar tak bunyi ya? Ikan gerut-gerut. Padu. Baru labuh SP ku. Alu dinyak ya. Lu sama terus. Ada yang perempuannya ya. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Nah, on jinghead 2 gram. Saiz lawak tu. Terbaiklah. Alright. Okay.
terbukti ya. Kak siakap pakai umpan tu. Saya pun miat. Ya. Hu. Ragua metro west tu akhirnya. Ya. Tu tidinang. Mana meter? Tu berapa mai 2 tunjuk. Okey. Saya kat terus saya gigi. Mantap. Oh, yes. Nak ya. Harap kalau niki geng. Saya tu dalam pihak sekilo pelabak aku lah. Aku ambil grip dulu. Awak dia lo. Saya ambil grip lah. Saiz tu. Punya. Oi. Sangkut banyak. Berumput. Bayam itu. Ketarik rumput tu. Rumput tu boleh ngasuh kita putih mata rumput tu. 3 sangkut belah-belahnya. Nak yang tu besar. Mungkin dalam sekilo lebih kali. Come on. Mimit je tak? Mimit je. Udah ya. Udah ya. Okey, hanya tadi. Nak itu telan itu. Nak telan ya. Ya makai bat tebing tadi. Tu ya. Asal bat tebing tu, bat tebing sisi tu, ya segi jarang ya kak boleh lepas lah. Kecuali nanti ya nak diambil kori rumput tu tadi, mungkin hook ternak nyangkut tu tadi mungkin ya akan nyangkut belah rumput. Apabila nyangkut belah rumput, jadi ya kemungkinan boleh lepas. Lapan ya kira kamu nulung muka kenyak ya. Okey. Strike ketiga nak berapa aku. Tu anggaranku dalam sekilo lebih tak. Sekilo lebih tak.
sekilo 2, sekilo 3. Okey, nya popor kita menjadi geng. Nya. Kita bergambar lu. Tinggal mengamaikan tu. Lagi aku update baru. Tu aja ikan baik ko mulai. Nak mai-mai wah. Tutup. Nya ya kawan. Ngatuk tadi. Tu ikannya gerut-gerut. Tu segi jamik ku lah gerut-gerut. Aku suka makan ikan tu. Dia penisi yang manis, berlemak ikan tu. Okey lah, mesti lah keluar ke lemai tu. Lagi je jengap kaban. Okey, selamat lemai. Nak kat tu ajak video aku buka ke lemai tu. Bisiklah aku strike dalam 3 ekor, tidak salah aku 3 ataupun 4 ekor. Tapi 2 ekor ajak baik aku pula ya. Dia tu lainnya tu release aku lah. Okey, kira okey lah. Nama tu hasil aku hari tu. Hari pun dah lemai. Kira mampu lah. Harap kita enjoy benda video ku ke lemai tu. Bila tu bertemu baru, nanti aku bisa ngangkat konten baru.